Okay, hi guys, hari ni kita ada sebuah MERS. So, dia hadir dekat sini untuk buat tinted lah. So, korang boleh nampak dekat sini, kereta ni sangat-sangat premium and then cantik. So, of course, nak cantik juga bahagian tinted. So, sekarang kita punya technician dah blow, okay, di bahagian depan. So, kita punya technician baru tengah buat cut. Okay, so yang ni dia proses cuci lah. Okay, so kita tengok lagi di sebelah sana pun sama, still lagi aquarium lah. Okay, so aquarium tak ada lagi orang kata tinted lah. Okay, so di bahagian belakang dia dah gelap, memang asal punya gelap lah. Okay, so nanti kita tengok macam mana result dia lepas siap semua. Okay, so korang yang nak buat tinted boleh hadir di Fancy Shades Ismail Shalam. Kita akan buat terbayar, tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, okay guys, so sekarang kita punya technician dah siap pasang semua tinted. Memang sangat-sangat gelap. Okay, sebab apa? Di bahagian belakang ni 95, depan ni 80% lah. So korang boleh nampak memang sangat-sangat gelap lah. Okay, so kita tengok di bahagian dalam still lagi gelap ke ataupun clear. Okay, nampak? So korang boleh nilai sendiri. Memang HD, clear, cantik lah. Tak, orang kata tak gelap lah. Malam pun tak ada masalah. So ini IRR dia 99, UV pun 99 lah. Okay, so korang jangan malu, jangan segan. Boleh hadir jumpa kita. Kita akan buat yang terbaik lah. Okay.